Selamat datang ke saluran matematik anda. Di sini anda belajar matematik dengan menyelesaikan latihan secara praktikal dan terus terang. Jangan lupa untuk melanggan saluran ini. Tekan butang suka dan komen apa yang anda ingin lihat dalam video akan datang. Hari ini kita akan menyelesaikan satu soalan peperiksaan. Semasa mengira purata markah dalam 4 ujian, seorang pelajar telah tersilap membahagikan jumlah markah dengan 5. Akibatnya, purata yang diperoleh adalah 1 unit lebih rendah daripada sepatutnya jika dikira dengan betul. Berapakah nilai sebenar purata markah pelajar tersebut? Kita tidak tahu berapa markahnya, jadi saya akan namakan sebagai X. X sepatutnya dibahagi dengan 4, tetapi telah dibahagi dengan 5, jadi X dibahagi 5. Dan X dibahagi dengan 4 tolak X dibahagi dengan 5 adalah sama dengan 1. Skim perbezaan markahnya. Jadi, mari kita selesaikan soalan ini. Pertama sekali, cari KPK antara 4 dan 5, iaitu 20. Jadi, kita ambil 20 sebagai KPK, bahagikan dengan penyebut dan darabkan dengan pembilang. 20 dibahagi 4 dapat 5. 5 kali X, 5X. Tolak 20 dibahagi 5, dapat 4. 4 kali X, 4X. Sama dengan 1. 5X tolak 4X, jadi X per 20 sama dengan 1. Di sini berlaku satu pembahagian. Jadi bila pindah ke sebelah satu lagi, ia jadi pendaraban. Jadi, ia akan jadi X sama dengan 20 kali 1. X sama dengan 20. X sama dengan 20. Dia bahagi dengan 5. Jadi dapat 4 di sini. Tapi dengan cara yang salah. Dia kira purata yang salah. Sepatutnya dia ambil purata dengan 4. 20 dibahagi dengan 4 sama dengan 5. Jadi inilah jawapan yang betul, yang sepadan dengan apa yang diterangkan, iaitu 1 unit lebih besar daripada sepatutnya. Dia telah jumpa purata 4, tapi yang betul adalah 5. Baiklah, jangan lupa untuk subscribe saluran ini, tekan like dan tinggalkan komen anda. Jumpa lagi di video seterusnya.